Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni buat tutorial lagu Mentari Muncul Lagi. Lagu ni key dia E minor, original yang recording E minor. Cuma bila live kadang-kadang kita main D minor. Tapi untuk hari ni saya main saya tunjukkan key E minor. Jom. Dia lagu ni dia ada sikit shuffle, dia shuffle dia tak kuat, dia banyak dekat hi-hat nya accent dengan snare punya accent, sikit je, dia tak banyak. Tapi kalau strum pun sebenarnya kalau nak shuffle pun okey, kalau tak shuffle pun tak apa. So sikit je, dia tak payah, So intro dia akustik, strum tu banyak orang tanya macam mana dia masuk dekat, betul dekat one. One, two, saya tunjuk banyak okay. 1, 2, 3, 4. Simple je macam tu. E minor, G, original recording macam ni dia punya chords ni. Lepas tu bila dah kita main live, dah banyak show kita main, kita tukar chords lah kadang. Yang kadang kita main G tu yang suka kita mula E minor, C, E, tu D sharp augmented, E minor, satu E major, untuk E minor, C, lepas tu D over F sharp, G, lepas tu C over G. So bila start nyanyi pun C over G tu masih maintain. Aku fikirkan masih maintain macam tu masa live lah. Yang original recording tukar ikut C. Betul lama-lama main. Untuk slam lah, kalau yang apa tu, kalau siapa-siapa buat arrangement lagu ni terpulang, dia nak buat kuat siapa pun boleh, tak kisah. Boleh sekali last tunjuk intro
sampai ke solo tu dia tak ada line apa-apa pun lagu ni, dia banyak string line je. Lepas tu okay, kita buat solo. Solo tu simple je juga. Melody, check tempo dulu. Okay. Cuma yang last tu je lah. Masa band tu, dan turun note tu turunkan, main tremolo. Lanjut solo tu. Okay, itu je sih. Okay, nasib.